Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya bedu-bedu, let's go. Come on yo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Ada lagi. Korang ni bulan-bulan puasa ni ada je hati busuk tu kan. Baru-baru ni ada dimuat naik satu konten yang menunjukkan Tengku Muda Selangor, iaitu Tengku Amir Shah hadir ke salah satu masjid ke surau ke, aku tak tahulah, rasa macam masjid kot. And then Tengku Amir Shah dia duduk dekat atas lantai berbuka puasa kan, sambil adalah dia punya bodyguard ke apa kan, bagi-bagi lauk apa semua kan. Nak solat maghrib boleh ada di dua tempat. Yang pertama di atas tangga sebelah dalam ni ada satu ruangan surau, dan satu lagi di bahagian lobi utama pun ada ruangan untuk solat juga. Jadi selepas makan boleh bangun, kita bagi laluan kepada kawan-kawan kita yang lain yang hadir juga, yang perlukan tempat untuk makan. Jadi yang lain boleh masuk untuk solat maghrib. Sekian saja. Assalamualaikum. Semua orang lah kata, wah bagusnya, hamba lah anak raja ni, anak Sultan Selangor ni kan, bagus apa semua. Aku sendiri yang pernah jumpa Tengku Amir Shah sewaktu dekat 5 tahun 2023 kot, macam tu lah. Sebab Tengku Amir Shah juga adalah pegawai untuk tentera darat. So memang tuanku memang sangat-sangat humble lah. Tak ada pula dia nak mengepak apa semua kan. Dan time tu dia lieutenant, aku captain. Tiba-tiba dia terselut aku. Aku cakap, Tengku tak payah selut. Sebab memang betul protokol pun, kalau lieutenant tak perlu nak selut captain kalau dalam Air Force lah. Berbalik kepada cerita berbuka puasa tadi, tiba-tiba ada orang tak puas hati juga. Ada juga. Di antara komen-komen yang aku screenshot dekat sini, bersila tapi duduk beralaskan kain kuning, sama je, egois. Ada pula yang cakap depa nak habak dia pelik sikit dari semua orang lain situ kot, Tariti nak cedok laut sendiri. Ada yang tiba-tiba menyindir, lagi manis tidak berlapikkan kain kuning, teruskan bersama rakyat. Halah, korang ni hameh. Ini orang yang pernah bekerja dengan yang di Pertuanan Agong ke-15. Benda-benda setup kalau ada majlis ke apa benda ke, payung ke, lapik kuning ke apa benda ke, itu semua standard protokol istana. Memang daripada dulu sampai sekarang itulah protokol dia, dan kadang-kadang bukan daripada permintaan direct Sultan ke, yang di Pertuanan Agong ke, Tengku Muda ke. Sebab kalau nak ikutkan pengalaman aku sendiri, pernah bekerja dengan geng-geng diraja ni kan, kadang-kadang diorang memang tak minta pun, dan kadang-kadang kalau benda yang diorang bising tu pun bukan kena-mengena dengan protokol. Kadang-kadang benda tu yang melibatkan keselamatan, benda-benda yang biadab, benda tu yang diorang tegur. Lagi satu, kadang-kadang kalau kes Tengku Muda, Tengku Amir Shah tu kan, tiba-tiba sebab tak semua orang kenal lah Tengku Amir Shah ni kan, walaupun kau IC Selangor sekalipun. So bila dia dah duduk macam tu kan di kalangan rakyat kan, tiba-tiba orang terlanggar ke apa benda ke kan, tiba tersepak ke, tengok okey lapik kuning, ni kau kena jaga sikit. Macam tu lah. Lagi satu, kalau tiba-tiba dia nak situ, nak bubuh rumah banglo ke, tiba-tiba nak lapik kuning ke apa, yang kau jealous sangat. Kenapa? Itu sebab kadang-kadang Allah tak jadikan kau tu berdarah sultan, Allah tak jadikan kau tu daripada golongan diraja. Kau itu pun kau tak bersyukur dengan apa yang kau ada. Rezeki dia lah, rezeki kau lah. Ataupun kau pergi je beli lapik cushion ke benda ke, kau jahit dia punya sarung bantal color kuning ke benda, duduk puas-puas dekat rumah. Kau duduk atas bantal kuning tu kan. Kalau sakit hati sangat tiba-tiba orang tu makan bersuap, kau suruh anak kau, bini kau suapkan kau dekat rumah, tak ada masalah. Tu pun nak hati busuk sangat. Dan sekarang ni nampak lah, dia bukanlah setan yang bisik kau, memang nafsu kau lah yang tak puas hati tu. Itu pun sama, hal kecil, tak ada masalah lah. Okay, so daulat tuanku Tengku Amir Shah. So aku dah tak jumpa dah kot. Sebab nak jumpa adalah keramaian-keramaian yang orang kata melibatkan ketenteraan, melibatkan Sultan Selangor dan sebagainya. InsyaAllah baru aku dapat bertemu dengan Tengku Amir Shah. Itu je lah aku nak cakap. Nak cakap apa lagi? Benda direct pun nak kena bagi nasihat. Memang semua tak sekolah tu lah. Kau otak sekarang pun dah tak boleh pakai. Sebab apa?
Berfikir pun suruh ChatGPT fikirkan. Kalau korang suka video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid. Sampai sini, InsyaAllah semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Aku kain purple pakai duduk.